Ni plan dia. Aku dah buat research dah. Family ni selalu pergi overseas. Seminggu sebelum raya. 10 tahun dah dia buat macam ni. Setahun pun dia tak pernah tinggal. Maksudnya rumah ni kosong. Dan kita boleh kosongkan rumah itu untuk first heist kita. Dan ni bukan last heist kita. Tapi macam mana kita nak masuk ya? Biasanya orang tak kunci bawah kapek. Bestnya, apa yang kita patut ambil dulu? Fikir apa yang kau fikirkan? Weh, berat juga Mestilah kualiti baik. Adik tak boleh tidur. Adik sakit tekak. Mak adik ada kat rumah? Tak ada. Budak ni sorang-sorang je kat rumah ni. Kita nak pergi mana ni? Kita pergi belakang rumah je. Untuk sakit tekak ada? Untuk budak-budak. Dek, dah okey ke? Okey. Okey. Jangan makan banyak sangat. Ni plan dia. Chan, sini Chan. Bagai. Aku baru ada research Instagram Kak Long dia tau. Dia baru post gambar dia depan Eiffel Tower. Maksudnya? Akhirnya, satu family dah belah. Terbaik, Kak. Hari ini kita akan jadi kaya gila. Agak gila siut. Jap. Kak Long ada post barulah. Diorang dah balik. Orang kawan pakcik ke? Besarnya cerah besarnya. Roy nanti mesti saya tak nampak cantik. Yang lain, ada kat rumah tak? Saya seorang je. Yang lain tengah bercuti lagi. Weh, keluarga dia masih cuti lagi lah. Cantik muka perempuan tu. Ni plan dia. Dah. 2 kali kita datang nak kosongkan rumah tu, 2 kali kita balik dengan tangan kosong. Tak mau dah. Tak mau. Tapi usaha kita bukan kosong, brother. Baru ni, diorang lain tempat lain. Baik kat mana? Rumah pakcik diorang lah. Setiap tahun diorang raya kat situ. Maksudnya, sofa itu akan menjadi milik kita. Tarik. Tarik je lah. Ahmad, Amjad, kamu baru balik. Dah lama Abah menunggu kamu. Abah rindu sangat pada kamu berdua. Nanti Abah beritahu semua orang. Yang mana semua orang? Kita beraya kat rumah pakcik lah. Diorang semua kat rumah pakcik. Lah, rumah pakcik dia kat sebelah aja. Selamat hari raya Uncle nak berapi. Aku rindulah family aku. Aku pun. Weh, jom balik. Jomlah. Hei, bro. Kenapa dengan belakang kamu tu? Belakang sakit belakang. Dekat sofa tadi.
Patut ke?